apabila ADHD tu timbul, dia membantu saya menjawab soalan yang paling saya susah nak jawab, iaitu apabila saya beritahu saya tak boleh menulis tesis, orang tak boleh terima sebab saya menulis buku. Ni dah ada 28 buku. Kalau buku boleh 28 buah tulis. Tesis tu apa? Tesis yang 180 muka apa masalah. Dan saya pun memang tak tahu kenapa saya tak boleh tulis. Dan bila saya tak boleh tulis, ada pensyarah di dalam beberapa percubaan tersebut mengatakan mungkin tak fokus, terutamanya kalau sibuk berceramah kan. Berhentilah ceramah tu sekejap, fokus. Saya rasa saya tidak begitu. Saya tidak mengabaikan pengajian kerana sibuk berceramah. Tapi akhirnya kerana kita tak ada jawapan, kita terpaksa menerimanya lah. Sehinggalah apabila ketika saya berada dalam percubaan yang ketiga, saya menyalahkan kesibukan kerja, kenduri kendara, traffic jam, hal-hal yang kat Malaysia, lari pergi ke tempat yang tak ada semua tu, di Finland. Dan bila sampai di Finland tu, tak boleh nak salahkan sesiapa dah, tinggal saya sahaja. Tapi masalah yang sama masih berlaku. Perbezaan yang berlaku di antara menulis tesis ataupun artikel-artikel ilmiah untuk tugasan, assignment dengan menulis buku ialah di tesis itu dia membosankan. Buruk sangat bunyinya kalau membosankan sampai gagal. Pentingkan sangat kehiburan, keseronokan. Tapi dia bukan begitu. Bila dia membosankan, kita sukar untuk fokus. Bila kita menulis artikel yang sangat berstruktur dalam artikel-artikel ilmiah, ada masa-masanya saya perlu mengambil petikan tertentu daripada research paper. Dan bila saya tulis saja ke kanan dan baca research paper, saya akan hanyut. Menarik ni. Sambung lagi baca. Melompat pula research paper berikutnya. Orang putih kata lost in the rabbit hole kan. Maknanya sudah dah 2 jam. Tak ingat dah tadi cari apa sebenarnya. Dan benda tu berulang-ulang macam loophole yang menyebabkan saya hanyut. Sehinggalah apabila saya menerima diagnosis ADHD dan saya mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun daripada tahu yang saya ada ADHD dengan bantuan sahabat saya yang seorang psikiatris dengan mendapat diagnosis formal. Diagnosis formal tu membolehkan saya mula memanfaatkan pharmacological intervention lah, maksudnya mengambil stimulan. Barulah saya berjumpa bahasa untuk menerangkan apa masalah yang saya hadapi. Bahawa ADHD tu namanya pun tidak tepat sebenarnya untuk menjelaskan gangguan yang dialami. Kerana ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah dianggap sebagai istilah yang sudah ditambah baik daripada ADD sebelumnya. Dahulunya dia dikenali sebagai ADD. Tetapi perkataan yang lebih tepat untuk mengungkap senario neurodiversity ini adalah Executive Function Deficit Disorder. Kerana apa yang menyatukan semua cabaran yang dihadapi oleh individu ADHD adalah gangguan fungsi eksekutif.